Bagi Cik Lan senang aja, jodoh ajal maut di tangan Tuhan. Tak apalah kalau Datuk Fazli nak kahwin dengan Datuk Seri Vida, walaupun dulu orang dah war-warkan serasi dengan Cik Lan tak rasa cemburu. Ini semua jodoh ajal. Okey, bagi Cik Lan pun hubungi dia. Datuk, alhamdulillah, walaupun kalau kita tak sampai ke jenjang pelamin, tak ada kelamin tau kan. Pelamin ke ataupun kelamin. Yang paling penting, saya pun berikan kata-kata semangat. Dulu Cik B terima saya, Kacak boleh terima saya, tapi saya tak kecil hati, tak ada apa-apa pun. Saya very open to talk. Kata orang tu ni semua rezeki masing-masing. So bagi Cik Lan, persahabatan tu diutamakan. Dan banyak orang-orang DM komen-komen saya, Cik Lan, Datuk Fazli dah rampas. Cik Lan, kenapa tak dengar Datuk Seri Vida? Cik Lan, pasal saya tahu Datuk Seri Vida tengah sibuk dengan dia punya Cik Bim itu, TTM. Saya doakan Datuk Seri Vida dan juga Cik B pada malam ni dia akan hari ni final. InsyaAllah dia akan jadi juara ataupun top 3. Itu bagi Cik Lan. Firasat Cik Lan, Cik B akan dapat top 3 lah. Kalau itu semua rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Cik Lan senang aja. So kami Datuk Seri Vida akan jumpa Cik Lan lepas 2 minggu ni di Singapura untuk bekerjasama lagi. Tetapi saya cakap dengan dia, senang aja kita boleh bekerjasama untuk persahabatan. Ajal maut, jodoh tu tolak tepi. So banyak orang yang netizen di luar sana, bila saya buat live dia, bila dengan Datuk Seri Vida, Cik Lan dah tunangan dia, Cik Lan bila nak kahwin dengan Datuk Vida, semua tanya pasal Datuk Seri Vida. Dan tanya pasal yang Datuk Fazli Yaakob rampasan tau. Bagi Cik Lan taklah rampas. Ini semua kata orang tu kawan, kita tak tahu mereka betul atau tak betul. Macam Cik Lan jugalah kan, tapi kami serasi. So kita doakan yang baik-baik aje lah. Yang paling penting kita akan teruskan usaha dan kita bantu Datuk Seri Vida pasal she is very nice. Okey, dan Cik B ni dia anggap saya, panggil saya papale. So insya-Allah nanti kita akan bekerjasama dengan Datuk Seri Vida. Dan nasihat Cik Lan, insya-Allah kalau tak ada jodoh dengan Datuk Fazli Yaakob dengan dia, tu rezeki dia dan tu jodoh dia. Cik Lan doakan yang baik-baik, semoga mereka kekal dan juga hingga ke jannah, insya-Allah.